Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Untuk hubungi saya 0199699079. Pihak kami membekalkan SQL Accounting, SQL Post dan juga SQL Payroll. Jadi sekiranya sesiapa yang ingin melanggan dengan kami boleh hubungi saya insya-Allah melalui WhatsApp dan sebagainya. Dan sekiranya ingin bertukar servis support ke pihak kami juga boleh menghubungi saya dan insya-Allah saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali hari ini kita nak membincangkan dalam keadaan pertukaran alamat dekat customer dan juga invoice. Contohnya ini satu yang saya buat contoh. Kalau kita preview, preview, makna paparannya seperti ini. Alamatnya Lot 566 Wisma Mulong, Jalan Alu Pasir, Bunuk Susu dan seterusnya. Jadi apabila saya nak tukarkan alamat, contohnya pelanggan anda ada buat pertukaran alamat dan dia membekalkan alamat kepada anda. Jadi saya buat contoh sini, Nadikom Digital Sdn Bhd ni dah bertukar alamat kepada lot 20 dan 21 Wisma MDT, Jalan Puteri Sadong 16250 Wakaf Baru juga. Dan sekiranya yang ramai yang beranggapan setelah tukar alamat kat sini, apabila kita pergi balik kat sale, ramai yang beranggapan alamat itu juga bertukar secara automatik. Sebenarnya dia tak bertukar secara automatik, dia stay alamat lama. Jadi sekiranya anda ingin tukar alamat ni, anda perlu pergi klik edit dan klik kat sini, tukar dulu sekejap ke nama lain biar dia bertukar macam ni. Kita klik balik dan ambil Nadikom Digital. Sekarang ni dia dah tukar ke lot 20 dan 21 Wisma MDT. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu untuk kefahaman anda. Makna semua transaction sebelum daripada ni, alamat yang digunakan adalah alamat lama. Dia tak akan bertukar secara automatik sekiranya kita tukar. Semua software yang ada di Malaysia yang saya tahu macam inilah keadaannya. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.